Okey guys, pada video kali ini saya nak menceritakan berkenaan dengan antara perkara terpenting, iaitu berkenaan dengan komisen kita ya, berkenaan dengan insentif kita. Tetapi sebenarnya perkara yang paling utama nombor satu adalah produk. Kalau produk okey, plan boleh jual, maka barulah kita boleh bina insentif tersebut. Kalau produk yang nombor satu ni dia tidak boleh jual, yang ini sukar kita nak buat, susah kita nak buat ya. Jadi first produk kita dah tahu ianya boleh bersaing, boleh dijual. Okey, sekarang kita tengok insentif ya. Jadi insentif ni ada 4 jenis pangkat, iaitu elite member, ini ejen biasa, daftar RM10 dekat sini ya, daftar RM10, register SIM card. Ambassador member ni kita akan jadi ambassador jikalau elite member ni dia berusaha bina team, income dia dah mencapai 500 ya. Jadi apabila 500 saja income, dah layak menjadi ambassador, naik pangkat. Dan ambassador member ni dia continue buat, dia berjaya jana income sehingga 3,500, maka dia sudah berjaya naik pangkat ke senior ambassador. Daripada sini ambassador ni dia continue buat banner team semua apabila dia mencapai income 15,000 dengan syarat lain lah, dengan 5 orang ambassador member dan 2 orang senior ambassador, ada tertera dekat sini ya, maka layak naik territory partner ni. Setiap kategori ni commission tier dia berbeza-beza, yang itu saya nak ceritakan sekarang ya. Okey, kalau kita setakat elite member, kita register saja RM10, kita layak 24%, 13, 3 dan 8, kita campur ni 24%. Apabila kita mencapai 500 income tu tadi, jadi ambassador member, kita dapat lagi tambahan 1.5% untuk tier 4 hingga 8. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 tier ya. 5 tier ni kita dapat 1.5. Kalau 5 tier bermaksud 1.5, 1.5, 3, 3, 6, 7.5. 7.5 campur dengan 24% ni menjadikan total kita untuk ambassador member ni 31.5% ya. 31.5%. And then, kalau ambassador ni continue buat sehinggalah income dia mencapai 3,500, dia naik sini ambassador ni dapat tambahan lagi 1%, dia tier 9 hingga 13, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 5 tier lagi naik. Sini 5 tier, sini 5 tier. Jadi sini tadi 1%, 5, 5% ya. Jadi 24 campur dengan 7.5 menjadikan total 31.5, campur lagi 5 tier menjadi 36.5 keseluruhannya ini ya. Apabila kita mencapai senior ambassador. Seterusnya kalau senior ambassador ni dia continue buat, dia capai 15,000, dia banner team, dalam team dia ada 5 orang ambassador member, ada 2 orang senior member ya. Ini nak kena ada 5, ini nak kena ada 2, income 15,000 dan sudah layak menjadi territory partner. Territory partner ni apa kelebihan dia? Di samping keseluruhan yang kita dapat 36.5 ni tadi, 36.5, dapat pula infinity tier, yang ini infinity makan 1%. Okey? Jadi dekat situ saya recap balik, nak naik yang ini dapat 500, nak naik senior member 3,500, nak naik territory partner ni 15,000 dengan 5 ambassador member dan juga 2 senior ambassador. Dan apabila kita mencapai pangkat yang berbeza-beza, jumlah top up kita pun berbeza lah. Kalau pada awalnya setakat ejen biasa RM30 sebulan, naik ambassador member RM60 sebulan, naik senior ambassador RM80 sebulan, seterusnya naik territory partner RM100 sebulan. Tapi kalau income dah 500, 3,500, 15,000, takkan tak boleh top up. Lepas tu kita top up, kita juga yang pakai ya. Okey guys, jadi KPI activation tak ada. Ini sajalah KPI kita. Kalau setakat top up tu tak ada isu ya. Okey, itu saja. Kalau ada pertanyaan lain ataupun ada penambahbaikan, ada perubahan daripada H2, kita akan update dekat sini. Buat rakan-rakan yang berminat, sila join dengan rakan-rakan Team Titan 1 Malaysia sebab tawaran kami bukan sekadar SIM card. Kami berikan sekali apps top up berkomision paling tinggi secara percuma kepada semua user-user dan dealer-dealer di bawah network Team Titan. Ianya akan memberikan penyematan 5 hingga 8% seumur hidup dan boleh menjadikan bil top up kita menjadi percuma. Jadi rugilah join hanya dapat SIM card, sedangkan join dengan Team Titan bukan sekadar SIM card yang dapat, tapi dapat SIM card dan juga dapat apps top up berkomision paling tinggi dekat Malaysia.